Okey sekarang ni kita dah masukkan soket ni Okey, nampak kemas kan? Ini belum lagi selotip wire Jadi sekarang ni sementara kita punya wire kain tu tak sampai lagi, kita guna dulu lah ni untuk kita marking, untuk kita kemaskan lah. Nanti kita akan bilas balik lah pakai selotip yang kain tu lah. Jadi sekarang ni kita nak marking, okey? Tegang ke tak tegang ke, marking barang mana? Okey, contohlah sini. Kamera. Okey. Contoh marking pada sini Okey, kita ambil selotip. Tarik panjang sikit segini. Okey, kita marking mana kita nak buat, nanti kita akan sulamkan dia pakai selotip lah. Okey. Jadi segini Segini kita markingkan sini. Okey, kita marking dulu. Okey, kita dah selotip macam ni, nanti kita buka balik, kita akan selotip dia balik. Jadinya parah sini lah nanti kita akan selotip balik. Kalau boleh jangan tegang sangat lah. Okey, macam ni relax, okey santai-santai, okey dah ni. Okey, jadi kemas lah 1, 2, 3, 4. Okey, ni satu bab dah siap. Okey, untuk injector dah siap. Untuk map sensor pun dah siap. Lagi satu ni untuk sensor yang bawah tu lah, untuk video punya pun dah siap lah. Jadi sekarang ni kita tinggal kemaskan lah dia punya wiring. Okey, apa-apa dia aku sambung balik lah untuk video ni. Apa-apa cara gas.